Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi sesuatu yang sangat peribadi kerana saya percaya ramai di antara kita juga sedang mengalaminya. Beberapa tahun lalu, saya sendiri diuji dengan masalah mata. Pada mulanya hanya rasa pedih, kering dan cepat letih bila membaca atau menatap skrin telefon terlalu lama. Lama kelamaan, penglihatan saya semakin kabur, terutama pada waktu malam. Doktor memberi amaran bahawa jika dibiarkan, ia boleh membawa kepada komplikasi serius seperti katarak dan kerosakan retina. Saat itu saya benar-benar bimbang. Bagaimana kalau satu hari nanti saya tidak lagi dapat membaca Al-Quran dengan jelas? Alhamdulillah, Allah mempertemukan saya dengan satu ikhtiar di Hospital Mata Ikonik. Doktor di sana menasihatkan saya untuk mencuba satu produk semula jadi yang eksklusif, iaitu buah beri biru liar Daxing Anling yang dikeringkan secara semula jadi. Ia bukan sekadar makanan ringan, tetapi mengandungi antosianin, lutein, vitamin C yang 500 kali lebih tinggi daripada apel, 18 jenis asid amino dan serat. Semua nutrien ini berfungsi melindungi retina, mengurangkan kekeringan, melegakan keletihan mata dan meningkatkan penglihatan malam. Saya amalkan setiap hari. Subhanallah, selepas seminggu saya mula rasa perubahan, mata kurang kering, kurang pedih. Selepas beberapa minggu, penglihatan saya menjadi lebih jelas, saya boleh membaca Al-Quran dengan lebih selesa dan tidak lagi rasa silau bila memandu malam. Inilah nikmat yang membuatkan saya benar-benar bersyukur. Saya kongsi ini bukan kerana iklan, tetapi kerana saya tidak mahu saudara-saudari menunggu sehingga mata semakin rosak baru mencari rawatan. Produk ini kini ditawarkan pada harga khas RM22 sahaja setiap pak. Dengan promosi beli 3 percuma 3, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Tetapi ingat, hanya beli melalui saluran rasmi hospital untuk elakkan produk tiruan. Kesihatan adalah amanah daripada Allah. Jangan kita sia-siakan nikmat mata ini, jagalah ia sebelum terlambat. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua.